Cikgu Tabita. Dalam video ini, cikgu akan kongsikan langkah terbaik yang mudah faham untuk menyelesaikan soalan 4 Masteri Kendiri dalam buku teks muka surat 164. Soalan ini mudah sebenarnya. Sebaik sahaja kalian dapat jawab soalan A, cikgu garanti kalian akan komen soalan B dan C kacang putih sahaja. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita juga dapat buat revisi teorem Pythagoras, formula luas segitiga, konsep tangent dan tip visual yang dapat membantu kalian fokus kepada kehendak soalan. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Raja di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. PQ ialah tangent kepada bulatan. Hitung nilai A, kita diminta jejari bulatan. B, kita diminta hitung panjang OP. Dan C, kita diminta hitung luas segitiga OPQ dalam sentimeter persegi. Diberikan PQ ialah tangent kepada bulatan. Maka sudut OQP ialah satu sudut tegak, iaitu 90 darjah. Soalan A minta kita hitung jejari bulatan. Maka kita labelkan jejari bulatan sebagai J. Cikgu namakan satu titik baharu, R. R ialah titik pada OP yang menyentuh lilitan bulatan. Apakah panjang OR? Kalian boleh cuba teka. Betul. Oleh kerana OQ ialah jejari bulatan, maka OR juga jejari bulatan, iaitu J. Berbalik kepada soalan A, kita diminta cari jejari bulatan dan kita ada sebuah segitiga bersudut tegak. Masihkah kalian ingat bila kita sudah ada dua nilai sisi bagi satu segitiga bersudut tegak, apakah teorem yang boleh digunakan untuk mendapatkan sisi yang satu lagi? Bagi kalian yang perlu buat revisi teorem Pythagoras, lihat pautan cikgu dalam deskripsi video. Dalam video tersebut, cikgu telah kongsikan konsep teorem Pythagoras yang mudah faham berserta contoh. Bagi gambar raja soalan, cikgu sengaja ambil keluar bulatan supaya kalian dapat lihat dengan lebih jelas segitiga OPQ yang mempunyai persamaan dengan teorem Pythagoras. Ini nota yang cikgu ekstrak dari video tersebut. Teorem Pythagoras menyatakan bahawa kuasa 2 panjang hipotenus ataupun sisi bertentangan sudut tegak adalah sama dengan jumlah kuasa 2 dua sisi yang lain. Mengikut teorem Pythagoras, kuasa 2 panjang PO adalah sama dengan jumlah kuasa 2 panjang PQ dan kuasa 2 panjang OQ. Panjang PO ialah 8 tambah J. Panjang PQ ialah 12 dan panjang OQ ialah J. Maka kita gantikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan. Jadi kita dapat 8 tambah J kuasa 2 bersamaan 12 kuasa 2 tambah J kuasa 2. Selesaikan persamaan kuadratik. Seterusnya, mudahkan persamaan tersebut. Akhirnya kita dapat 16J ialah 80 dan J ialah 5 cm. Jejari bulatan dalam sentimeter ialah 5. Soalan B pula minta kita hitung panjang OP. Ini mudah saja bukan? Kita telah dapat nilai OR dari jawapan A. Panjang OP ialah hasil tambah OR dan RP. Maka panjang OP ialah 5 tambah 8. Hasilnya 13 cm. Untuk soalan C, kita diminta hitung luas segitiga OPQ. Jadi, kita boleh keluarkan bulatan dari visual supaya kita cuma fokus kepada segitiga OPQ sahaja. Kalian boleh lihat dengan jelas.
Untuk menghitung luas segitiga, kita perlukan formula luas segitiga, iaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Merujuk kepada segitiga OPQ, yang mana tapak? Ya, PQ ialah tapak. Yang mana tinggi? OQ ialah tinggi segitiga. Maka, luas segitiga OPQ ialah 1/2 darab 12 cm darab 5 cm, hasilnya 30 cm persegi. Mengapa unit ialah cm persegi? Kerana kedua-dua unit tapak dan tinggi adalah dalam sentimeter. Jika unit berbeza, jangan lupa tukarkan kepada unit yang diminta oleh soalan. Jawapan C ialah 30 cm persegi. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.